Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bahagia, salam hormat kepada semua yang menonton video ini. Sekali lagi, Kios Batu Cincin mengambil kesempatan ini untuk memaparkan sebuah lagi video yang mengisahkan tentang pembuatan cincin daripada permata yang dibuat daripada kayu-kayu yang campur, kayu-kayu yang berkhasiat, kayu-kayu yang bermanfaat untuk kita pakai seharian, selain daripada dijadikan hiasan kepada diri kita, ia juga mendatangkan faedah, mendatangkan manfaat kepada kita untuk dipakai. Oleh itu, mari sama-sama kita saksikan bagaimana Nik Cincin, iaitu pengasas Kios Batu Cincin Uptown dan Kota, menunjukkan sedikit sebanyak cara bagaimana sebutir permata daripada kayu-kayu campur yang berkhasiat dibentuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apabila kita bercakap mengenai kayu, sebagaimana yang kita ketahui, kita maklumi bahawasanya kayu itu adalah tumbuhan semula jadi. Kayu ini kalau kita perhatikan, tak sama di antara satu sama lain. Macam cap jari tak sama. Kayu meranti lain, sendok putih lain, urat kayu itu lain, tidak sama. Dan kalau kita perhatikan betul-betul, tiap-tiap satu kayu itu mempunyai satu keindahan. Masing-masing mempunyai keindahan yang masing-masing. Dan kayu juga dianugerahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana mempunyai khasiat yang amat berguna kepada manusia. Sekiranya seseorang pun mengetahui akan khasiat. Kayu mempunyai corak-corak yang unik. Jadi dengan inilah timbul minat saya untuk menggabungkan di antara satu kayu dengan satu kayu yang lain, jadikan, dibentukkan menjadi sebutir permata kepada cincin. Dengan memikirkan keunikan corak di antara satu kayu, urat di antara satu kayu itu tidak sama, apabila digandingkan menjadi sebentuk sebutir permata kepada cincin, jika dilihat amat menarik. Dan di samping itu, kayu-kayu juga mempunyai khasiat yang besar kepada manusia yang dapat dimanfaatkan secara tidak langsung. Di samping menjadi perhiasan kepada kita dapat menikmati khasiat-khasiat yang semula jadi, yang dianugerahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kayu-kayu ini. Jadi anda boleh saksikan dalam video saya ini sedikit sebanyak ada beberapa contoh permata daripada kayu untuk dibuatkan permata cincin kepada anda. Terima kasih. Sekarang ini kita saksikan bagaimana di peringkat permulaan sebutir permata daripada kayu yang dicampur-campur oleh Pak Nik untuk jadikan permata kepada cincin. Apa yang sedang dipotong, digergaji oleh Pak Nik sekarang ialah jenis kayu yang bernama nibung tunggal, yang mana nibung tunggal ini adalah jenis kayu yang dalam kategori berbisa, dan miang nibung tunggal, miang kayu nibung ini digunakan oleh orang sebagai salah satu peralatan untuk, salah satu bahan untuk membuat santau. Kerja-kerja pembuatan untuk mata cincin era baru, mata cincin kayu era baru ini agak rumit. Kayu-kayu dipotong halus, kemudian disusun, diatur mengikut coraknya,
supaya agar warna kayu itu apabila digandingkan, apabila digabungkan tidak menjadi kelam. Jadi kerja-kerja ini perlu penelitian. Apa yang dibuat oleh Pak Nik dalam membuat pemata daripada cincin kayu ini agak teliti, begitu cermat kerja yang dilakukan untuk mendapatkan hasil yang terbaik. Sementara tadi apa yang kita lihat itu adalah di antara pemata cincin kayu era baru yang telah siap sebanyak 3 butir, dan ada lagi yang belum siap yang sedang dalam proses pembuatan oleh Pak Nik daripada kios batu cincin. Menurut apa yang dikatakan oleh Pak Nik, untuk menyiapkan sebutir pemata daripada kayu-kayu campur ini untuk sebentuk cincin, ianya mengambil masa dalam sehari setengah ataupun 2 hari. Ini mengikut bentuk yang diinginkan oleh pelanggan-pelanggan yang menempah pemata jenis kayu ini. Beginilah rupa di antara pemata untuk cincin daripada kayu-kayu campur yang telah siap dibuat oleh Pak Nik, dan begitu cantik. Jika sekiranya kita tidak mengetahuinya, kita tidak pernah melihat cincin daripada pemata kayu ini, pasti kita akan mengatakan ini adalah sebutir pemata daripada batu, kerana pembuatan yang begitu halus. Yang dihasilkan menyebabkan kita boleh keliru melihat pemata-pemata daripada kayu ini. Apa yang kita lihat, ada beberapa biji yang telah siap, yang begitu cantik dipandang mata, segak bila dipakai. Itulah cincin kayu era baru yang dibuat oleh pengasas kios batu cincin, iaitu Nikizam, ataupun dengan panggilan lain dengan nama Pak Nik. Dengan ini sekian dulu paparan yang dapat dipaparkan oleh kios batu cincin kepada anda. InsyaAllah kios batu cincin akan mengeluarkan video-video yang lain yang mengisahkan perkara-perkara yang lain kepada anda, insyaAllah.